Malaysia menerapkan sistem raja berperlembagaan di mana kuasa raja terbatas kepada aspek tertentu seperti adat Melayu, Islam serta fungsi berperlembagaan seperti pelantikan Menteri Besar dan perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri, jelas Tony Phua. Pengerusi jawatan kuasa disiplin DAP itu menekankan bahawa rakyat Malaysia tidak hidup di bawah sistem di mana raja boleh mengeluarkan titah yang mengikat atau menggubal semua aspek kehidupan rakyat. Menurut beliau, undang-undang di negara ini digubal oleh wakil rakyat yang dipilih melalui Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Beliau menambah bahawa semua ini sejajar dengan prinsip rukun negara, khususnya prinsip kedua, ketiga dan keempat yang menekankan kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang. Ya, saya setia kepada raja dan negara dan akan mematuhi kedaulatan undang-undang berasaskan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara. Bukan berdasarkan titah semata-mata, ujar beliau melalui hantaran di Facebook hari ini. Terdahulu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah supaya Adun Seri Kembangan Wong Siew Kee dan bekas Exco DAP Ronnie Liu hadir ke dataran Selangor setiap minggu bagi memahami dan menghayati makna rukun negara. Baginda turut menyeru semua wakil rakyat Selangor hadir 2 kali sebulan ke dataran Selangor untuk membaca dan memahami rukun negara yang tertera pada plak monumen di situ.